Okey, baginda bersabda, kerana setiap orang dipermudahkan untuk melakukan apa yang telah ditentukan baginya. Kan, Tuhan tentukan dia sebagai syurga, dia senang nak lakukan perkara itu. Adapun sesiapa yang termasuk dalam golongan yang celaka, yang ini masuk neraka lah, maka dia akan dipermudahkan untuk melakukan amalan orang celaka itu. Curi sekali, dua, tiga kali, dah sekali mencurinya okey. Kan, anda pun pernah cerita pengalaman anda masuk dalam penjara, jumpa orang bunuh orang sebelah orang. Masa jumpa tu pasal kita kena buka semua pakaian kat luar, kita kena pakai pakaian penjara je, pakaian kita semua sama dalam penjara kan. Tapi menurut cerita dia kata, aku uji kalau tu ambil luar, dia orang Kelantan. Dia orang Kelantan, bapak dia orang Siam masuk Islam, mak dia Kelantan Jelawat, tapi duduk kat Rawang. Gangster Rawang, bunuh orang. Sebelah orang dia bunuh orang kan. Dia kata aku ni kalau mu jumpa aku di luar ni penuh rata. Ni subang-subang. Kata macam setan Muhammad ni. Kan? Kita jumpa dalam tu sama, mana kita tahu dia lagu mana kan. Kalau Hindu kita boleh tahu sebab dia tattoo tu. Kalau Hindu tattoo penuh badan. Nampaklah grebel dia tu. Tapi orang Melayu ni tak pakai tattoo. Tapi anak tanya, ada satu hari tu dia kata, oh lama tak nampak darah. Lama tak nampak darah. Dia boleh geliat. Satu pagi, oh lama tak nampak darah. Kata menatan ni. Oh biar betul. Kata, betul lah. Kata, mu ni masuk penjara sebab apa? Bunuh orang. Bunuh orang. Tak. Start bunuh orang ni umur berapa? 16 tahun. Allah. 16 tahun tu bunuh orang dah. Lepas tu, berapa ramai dah bunuh? 11 orang dah. Kita dah. Allah. Kita ni dah baca dalam Quran, Allah Ta'ala cerita Qabil dan Habil kan? Kisah pembunuhan Qabil dan Habil. Allah Ta'ala tutup kisah tu dengan satu ayat. Allah Ta'ala kata, kalau kita bunuh satu nyawa ni, macam kita bunuh semua umat manusia. Quran disebut, kau bunuh satu nyawa, sama seperti kau membunuh semua umat manusia. Kita baca tak pernah faham. Masa baca tu, apa maksud Quran? Jumpa dalam penjara tu baru faham. Rupanya orang bunuh orang ni, dia ada satu ketagihan membunuh. Dia ada ketagihan nak bunuh kedua, nak bunuh ketiga, nak bunuh keempat. Last sekali masuk penjara tu, oh lama tak nampak darah. Kita faham lah yang disebut oleh Al-Quran, yang disebut oleh hadis Nabi SAW. Sebab tu kita ni kena ambil sikap berhati-hati kalau kita start rasa kejahatan itu benda biasa. Macam okey lah, beringatlah tu.